Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Ain. Saya Nur Hamaliha. Baru-baru ini SMK Sarjana Utama telah menjadi saksi untuk satu hari yang penuh warna, semangat dan kenangan. Hari yang dinanti telah berlangsung dengan penuh meriah. Hari Kejohanan Olahraga SMK Sarjana Utama buat kali yang ke-21. Sorakan bergema, langkah berlari tidak pernah berhenti dan setiap peluh yang jatuh membawa harapan untuk rumah sukan masing-masing. 4 rumah sukan telah berentap dengan penuh semangat. Syahbandar, Temenggung, Laksamana dan Bendahara. Selepas berhari-hari latihan dan usaha yang tidak mengenal penat, akhirnya tibalah hari penentuan yang menyatukan seluruh warga sekolah. Jom kita imbas kembali detik-detik menarik sepanjang kejohanan berlangsung. Pagi itu, mentari menyinari padang SMK Sarjana Utama dengan penuh harapan. Seawal langkah pertama, semangat sudah terasa di setiap sudut sekolah. Sorakan mula bergema, bendera rumah sukan berkibar megah dan wajah-wajah atlet muda mempamerkan keyakinan serta tekad. Hari yang dinanti akhirnya tiba, Hari Kejohanan Olahraga SMK Sarjana Utama kali ke-21. 4 rumah sukan turun dengan semangat luar biasa. Temenggung, Syahbandar, Laksamana dan Bendahara. Setiap langkah perarakan membawa maruah rumah sukan. Setiap sorakan menjadi penyuntik semangat kepada para atlet. Di sinilah bermulanya kisah perjuangan mereka. Pendapat saya adalah tahun ni kita kasih menang lah bendahara, pembarisan dan sorakan. Atlet SMK Sarjana Utama. Kerana dapat menganjurkan kejohanan olahraga pada tahun ini. Akhir kata, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan Kejohanan Olahraga SMK Sarjana Utama kali ke-21 tahun 2026. Di trek balapan, masa menjadi lawan.
Di padang, batas kemampuan diuji. Ada yang berlari mengejar kemenangan, ada yang berlari melawan diri sendiri. Namun pada akhirnya, setiap peserta berkongsi satu perkara yang sama, keberanian untuk mencuba. Okey, korang rasa rumah sukan mana akan mendapat Johan tahun ni? Bendahara. Mestilah Syahbandar. Rasa rumah sukan Laksamana. Mestilah Rumah Hantu Bengkok. Kita dah pun saksikan para atlet berlari. Sekarang, kita akan saksikan pula para guru berentap sesama mereka. Adakah guru-guru lebih baik daripada para atlet kita? Jom kita tengok. Setelah segala usaha dicurahkan, debaran kian terasa saat keputusan bakal diumumkan. Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara tahun ini? Akhirnya, kejohanan melabuhkan tiranya dengan penuh kegembiraan. Kemenangan diraihkan, usaha dihargai dan kenangan tercipta. Semangat kesukanan yang terjalin hari ini akan terus hidup dalam diri setiap warga SMK Sarjana Utama. Sorakan tidak pernah berhenti. Tepukan gemuruh menjadi hadiah kepada setiap usaha. Di sinilah lahirnya persahabatan. Di sinilah tercipta kenangan yang akan kekal selamanya. Kerana kejohanan ini bukan sekadar tentang menang atau kalah, tetapi tentang perjalanan yang dilalui bersama. Baiklah, sekarang kita bersama ahli-ahli rumah sukan juara tahun ini. Tahniah saya ucapkan. Boleh sebagai ketua rumah sukan berikan sedikit kata-kata? Alhamdulillah, saya bersyukur kerana makbulnya doa-doa kami untuk menjadi Johan pada tahun ini. Semuanya kurniaan Allah SWT dan kami bersyukurlah untuk atas kejayaan ini. Dan untuk rumah sukan lain-lain, jangan risau, jangan lelah. Tahun depan ada lagi, insyaAllah. Pesanan kepada atlet yang telah bertanding pada hari ini. Alhamdulillah, pertama sekali saya ingin mengucapkan tinggi kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya kita dapat menganjurkan kejohanan olahraga sukan tahunan kali ke-21 2026 SMK Sarjana Utama. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan tahniah kepada AJK pelaksana yang terdiri daripada guru-guru, murid-murid, ibu bapa, barisan PIBG dan serta pihak-pihak yang terlibat secara langsung. Jadi pesanan saya, kita teruskan sifat semangat kesukanan yang ada agar kita dapat mengeratkan puas sesama sendiri. Dia sukan ni dapat membentuk kita jati diri, semangat kesukanan yang ada dan seterusnya ke arah kemenjadian murid. Jadi pada saya penganjuran aktiviti sukan ni sangat baguslah dan pihak sekolah dan PIBG akan terus menyokong murid-murid dalam aspek sukan yang ada. Apa harapan Puan untuk kejohanan sukan pada tahun yang akan datang? Harapan saya ialah semoga atlet-atlet yang dihasilkan pada hari ini akan membawa kecemerlangan ini ke peringkat yang lebih tinggi, iaitu peringkat daerah, negeri, kebangsaan maupun antarabangsa. Sutama the champion. Tirai kejohanan olahraga SMK Sarjana Utama kali ke-21 kini telah melabuhkan tirainya. Padang yang riuh dengan sorakan kini kembali tenang. Namun, semangat kesukanan yang tercipta akan terus hidup dalam diri setiap pelajar.
Tahniah diucapkan kepada Rumah Laksamana kerana telah berjaya meraih kejuaraan untuk tahun ini. Dan terima kasih kepada para atlet, guru, ibu bapa dan penyokong yang telah menjayakan kejohanan kali ini. Kerana di sinilah kita belajar Bahawa kemenangan sebenar bukan sekadar di podium, tetapi pada keberanian untuk terus mencuba dan tidak berputus asa. We create, explore and inspire. SMC TV signing out.